Hai, hari ni Syah nak tunjukkan macam mana nak download Teams OS 6. Sekarang ni Syah guna OS 5, tapi dia boleh download tema untuk OS 6. Ni untuk review. Cool kan? Dia ada tray, dia punya ni. So, nak downloadnya pergi kat browser, then type MYBBOTA. Nampak tak? Ya. Ni .com/download.php tanda soal ID apa nama ni? Ni Y ni, Y3838. Tak apa, kalau tak dapat boleh download. Syah dah letak download description. Tengoklah dekat description nanti. Ya, so enter. Ni and tekan download. See? Jadi nak semua tu download. Syah dah download kan. So Syah cancel je lah. Dan tunggu. Lepas tu nanti keluar macam mana cakap, keluarlah bendanya tu. Lepas tu tekan je lah yes. So dah lah, siap lah. Sekejap, tunggu masa tekan yes tu, tunggu dah 15 saat dulu. Tunggu baru tekan back. So macam ni lah dia punya review dia. Tray tu ni atas ni. So dia punya message, dia punya apa ni, profile, dia punya search box, dan itulah. Okay, go in. Okay, ni nampak. See, dia still lagi version 5 kan, tapi dia punya tema je ni OS 6 ni, tema dia je. Okay lah. Hope faham apa Syah ajar. Okay, bye.